Guys, sedih ni. Aku patahkan kunci. Aku punya kerja lah. Aku nak tolong korang enggak? Sebab kalau aku tak tolong korang pun tak balik kan. Aku turun bawah tadi tiba-tiba dah berkunci pintu. So salah siapa? Bukan salah aku. Itulah, aku dah lah sibuk nak buat kerja. Aku ingat nak bawa balik rumah. Dah kena tidur office pula. Aku nak balik tu tadi. Boleh lah terkunci pagar. Tak tahu siapa yang kunci. Lepas tu, kita orang ada kunci. Kita orang nak buka, kunci tu pula patah masuk dalam. Apa hair? So, sekarang ni ada ni. So, locksmith. Locksmith. Dia ada spek dia. Spek dia. Tengok dia buat apa. Sebab dia kata dia kuat sangat, so sampai patah. Dia punya kunci tu patah. Aku boleh lupa makan. Yes. RM80 lah. Aku Habis. dia kalau 80 sen.